Oh, betul. Ni ada bakat ni jadi pelakon terkenal ni. Oh, kecil-kecil pun bapak dah nampak dah bakat kamu. Kamu tak tidur kan lepas tadi kan? Buat apa kat sini? Bapak dengan mak ni. Asyik. Adik dah tidur dah. Pukul 10 lagi. Macam mana? Sebab adik boleh buat mini love tadi. Bapak suruh adik buat angka 3, kenapa tak buat angka 3? Tak ada pula adik tak dengar. Mana adik tak tidur? Macam mana boleh tahu tak ada? Bapak suruh buat peace dengan mini love dia, mana ada angka 3? Bapak tipu. Kamu tu noob lagi. Tak main taman besok. Tak ada, tak payah main taman. Pak, nak main dengan skateboard ni kat taman. Itulah bapak tengok kamu tidur sambil jari kamu tu masih lagi atas skateboard. Ni apa ni? Kaki dia? Kaki dia. Kalau dia tak kat sini, dia dah jatuh, Pak. Tu bapak tahu kamu tak tidur. Pandai kan? Susah lah, Pak, nak tidur. Nak ngantuk. Sebab apa tak ngantuk? Tak tahu. Yalah, pagi-pagi dia bangun apa? Lewat dia bangun. Bangun lewat. Bila bangun lewat, jadi lambat mengantuk. Tu yang tidur lewat. Sebab tu, Pak. Macam mana, Pak? Sebab tu kena bangun awal. Bangun awal, mengantuk awal. Susah. Adik dah buat dah. Yalah, sebab tu bapak suruh kamu makan vitamin itu. Tak ada makan. Vitamin yang mana? Ni. Estel Hana. Ni kalau makan ni, satu jadi kuat ingatan. Yang kedua, senang bangun tidur. Bila senang bangun tidur, senanglah mengantuk balik. Nanti cepatlah tidur. Adik makan ni je lah. Ni skateboard Mami Hana kamu pakai pula. Boleh lah, Pak. Nanti boleh pergi taman? Boleh. Okey, adik makan ni. Adik nak pagi-pagi, adik nak bawa dia jalan taman. Dah tu bapak tak tidur lagi dengan mak, buat apa? Bapak dengan mak ada kerja lah. Biasalah orang tua. Kerja apa kan dah balik? Kerja petang tadi. Tak kira lah kerja apa bapak dengan mak. Kamu nak tanya pasal pekerjaan bapak dengan mak. Kenapa? Tak adalah kalau bapak pun tak boleh tidur awal, takut bangun lambat, bapak makanlah juga.